Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata dia, ghaba ammi Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu an qital Badr. فقال يا رسول الله غبت عن أول قتال قاتلت المشركين لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون فقال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال يا سعد بن معاذ الجنة ورب النظر إني أجد ريحها من دون أحد. قال سعد فما استطعت يا رسول الله ما صنع. قال أنس فوجدنا به 87 ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، ووجدناه قد قتل ومثل به المشركون فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه. قال أنس كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم ما قضى نحبه إلى آخرها أو كما قال متفق عليه. Hadis sahih. Sepakat ulama mengatakan itu hadis sahih. Hadis riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata dia, pakcik aku, iaitu Anas bin An-Nadhr radhiyallahu anhu, tidak ikut di dalam perang Badar. Anas bin Malik, kita kenal dia lah. Dia khadam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menceritakan tentang pakcik dia, iaitu Anas juga nama, tapi Anas bin Nadhr. Kata Anas bin Malik, pakcik aku Anas bin Nadhr, sewaktu semua orang turun dalam perang Badar, dia tak ikut sama.
Bila habis perang Badar, semua orang balik ke Madinah. Anas bin Nadar pergi jumpa Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, ghibtu an awali qitalin qataltal musyrikin. Anas bin Nadar, dia pergi jumpa Nabi, dia surrender di depan Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, perang yang pertama sekali aku dah tuang dah. Perang Badar, perang pertama. Perang hak pertama sekali aku dah tuang dah. La inillahu ashhadani qitalal musyrikin la yarayanna Allahu ma asna'. Dia kata depan Nabi, dia kata, kalau sekiranya Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan lagi sekali perang, Allah akan tunjuk dekat hampa semua apa aku nanti buat. Dia nak abang dia menyesal. Sewaktu semua orang turun pergi perang, dia tak pergi. Maka tentera Islam turun dalam bilangan yang sikit, 313 orang, nak lawan 1000 orang. Walaupun tentera Islam menang, tapi dia yang tak pergi ni, dia rasa bersalah sangat. Maka bila tentera Islam balik, bila Nabi balik, tentera-tentera yang pergi perang Badar balik, dia awal-awal pergi jumpa Nabi, sampai depan Nabi, dia terus surrender, dia serah diri dia dekat Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, perang hak pertama dalam Islam aku dah tuang dah. Aku tak mau nak cerita banyak. Dia kata, cuma apa yang aku nak kata ni satulah, kalau sekiranya Allah takdirkan jadi lagi satu perang selepas ni, Allah akan tunjuk apa aku nak buat dalam perang tu. Falamma kana yaumu Uhud, tak lama selepas perang Badar, jadi perang Uhud. Wankashafal muslimun, dalam perang Uhud ini tentera Islam menderita, hampir kalah. Ini kita selalu duduk dengar dah cerita perang Uhud, apa jadi. Tentera Islam yang Nabi pesan suruh duduk atas bukit, jangan tinggal bukit tu. Apa jadi pun jangan tinggal bukit tu. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala uji sahabat-sahabat Nabi. Maka sebahagian daripada sahabat Nabi hilang sabar bila nampak harta yang ditinggalkan oleh musuh di bawah ni. Dia turun pergi. Bila turun, musuh yang pada masa tu dipimpin oleh Khalid Al-Walid, dia belum masuk Islam lagi. Dia ambil alih bukit tu, dia serang orang Islam yang ada di bawah ni. Wan kashafal muslimun, maka orang-orang Islam yang turun di dalam perang Uhud itu menderita, hampir kalah. Faqala, maka Anas bin Nadar ni, pakcik kepada Anas bin Malik ni, dia kata, Allahumma inni a'taziru ilaika mimma sana'a haula, yakni ashabah. Dia kata, ya Allah, ya Tuhanku, aku minta ampun kepadamu bagi pihak sahabat-sahabat aku yang jadi di bawah ni. Anas bin Nadar, bila dia nampak sebahagian daripada sahabat Nabi sudah engkar pesan Nabi. Nabi kata, jangan tinggal bukit tu. Apa jadi pun jangan tinggal. Mereka tinggal, mereka turun pergi. Kerana turun tu menjadi sebab musabak kepada tentera Islam nak jadi kalah. Anas bin Nadar yang melihat keadaan itu, dia kata, Allahumma inni a'taziru ilaika mimma sana'a haula. Dia kata, ya Allah, aku minta ampun kepada kamu bagi pihak mereka yang engkar ni. Wa abra'u ilaik mimma sana'a haula, yakni al-musyrikin. Dia kata, ya Allah, aku lepas tangan, aku tak bertanggungjawab terhadap perbuatan orang musyrikin yang gamak bunuh sahabat-sahabat Nabi yang Islam ni. Untuk pihak orang Islam, aku minta ampun bagi pihak mereka kepada Allah. Untuk pihak musuh ni, aku tak bertanggungjawab atas kejahatan yang mereka buat. Mereka buat jahat, Tuhan balas ke mereka. Summa taqaddama, lepas dia kata macam tu, dia pun marah ke depan. Anas bin Nadar ni, bila dia tengok orang Islam dalam keadaan hampir kalah,
summa taqaddama, dia pun meluru, dia mara ke depan, dia terus serbu pergi ke tengah-tengah tempat musuh duk ada ni. Fastaqbalahu Sa'd bin Mu'az, dalam dia duk serang musuh ni, jumpa dengan seorang sahabat yang bernama Sa'd bin Mu'az. Maka kata Anas bin Nadar ni, dia kata, ya Sa'd bin Mu'az, al-jannah. Sambil duk lari pi tu, dia nampak Sa'd bin Mu'az. Dia kata, wahai Sa'd bin Mu'az, al-jannah. Dia kata, jom kita masuk syurga. Dia tahu dah, serang pi tengah lubuk tentera musuh duk ada ramai, dia seorang masuk pi tu memungkinkan dia mati syahid. Dia tahu dah. Dia serang pi tu, dia kata al-jannah. Dia kata, wahai Sa'd bin Mu'az, al-jannah. Wahai Sa'd bin Mu'az, jom kita masuk syurga. Wa rabbin nadar inni ajidu rihaha min duni Uhud. Dia kata, demi Allah, Tuhan bapa aku, An-Nadar, pak dia nama Anas bin An-Nadar. Dia kata, wa rabbin nadar, demi Allah, Tuhan bapa aku, inni ajidu rihaha min duni Uhud. Sesungguhnya lah ni, aku dah boleh cium dah bau syurga ada di Uhud ni. Dia kata. Qala Sa'd bin Mu'az, yang dipanggil oleh dia, ajak sama-sama serbu pi ni. Sa'd kata, famastata'tu ya Rasulullah ma sana'. Bila habis perang Uhud semua, Sa'd bin Mu'az pergi jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, dia kata, aku tak mampu buat semacam mana Anas bin Nadar buat. Aku tak mampu, aku tak seberani dia. Dia boleh nampak musuh, dia tahu silat hari bulan, dia langkah pi, dia boleh mati. Dalam keadaan dia tahu dia boleh mati tu, dia boleh meluru pi dekat musuh sambil kata al-jannah, sambil kata jom kita masuk syurga, sambil dia kata wa rabbin nadar, demi Allah Tuhan bapa aku dah dapat cium bau syurga di Uhud ni. Punya beraninya dia ni, Sa'd bin Mu'az kata, ya Rasulullah, famastata'tu, aku tak mampu nak buat macam mana Anas bin Nadar ni buat. Dia berani betul pada hari perang Uhud ni. Qala Anas, kata Anas bin Malik pula, anak penakan dia yang meriwayatkan hadis ni. Anas bin Malik kata, fawajadna bihi bid'an wa thamanina darbatan bisayf aw ta'natan birumhin aw ramyatan bisahmin. Anas bin Malik kata, kami jumpa mayat pakcik aku ni, mayat Anas bin Nadar ini, di badan dia tidak kurang daripada 80 lubang. Yang lubang-lubang tu, yang luka-luka di badan dia tu, darbatan bisayf, kerana kena tetakkan pedang. Wa ta'natan birumhin, kena tombak di badan. Aw ramyatan bisahmin, ataupun kena lemparan anak panah. Masa mereka jumpa mayat Anas bin Nadar ni, mayat dia tu ada 80 bekas. Bekas pedang, bekas panah, bekas tombak ni, bilang ada samanun, ada 80 bekas. Wa wajadnahu qad qutil, masa kami jumpa mayat dia sudah mati. Wa massala bihil musyrikun, bahkan lebih menyedihkan lagi, badan dia dirompong-rompongkan oleh orang-orang kafir musyrik. Dia kena tetak, dia kena tombak, dia kena panah, dia kena macam-macam. Ada 80 bekas di badan dia, berdarah 80 tempat. Selain daripada itu, badan dia, anggota dia dirompong-rompongkan. Telinga dia dapat hirih buang, hidung dia dapat potong, dapat congkel biji mata keluar dan sebagainya. Fama arafahu ahadun illa ukhtuhu bibanani. Seorang pun tak kenal mayat dia, melainkan saudara perempuan dia saja. Mai tengok, pegang jari, dia kenal ni jari abang dia. Punya teruknya keadaan mayat dia ni, sampai Anas bin Malik kata, fama arafahu ahadun, tak ada seorang kenal dah siapa punya mayat ni, teruk sangat ni. 80 bekas luka tu dah teruk dah. Bukan saja 80 bekas luka, bahkan mayat dia dirompong-rompongkan, telinga, hidung semua dipotong-potong.
Siapa pun tak tahu dah mayat siapa ni. Illa ukhtuh, melainkan saudara perempuan dia. Mai pegang-pegang belek-belek tengok jari. Dia kenal, dia kata ni jari abang dia. Jari Anas bin Nadar, jari abang dia. Qala Anas, kata Anas bin Malik, kunna nara aw nazunnu anna hadhihi al-ayah nazalat fi wa fi ashbahih. Anas bin Malik kata, kami percaya ayat ni, ayat 23 surah Al-Ahzab ni, ayat ni diturunkan kerana kisah dia ni dan juga orang-orang yang seumpama dia ni. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, minal mu'minina rijalun sadaqu ma 'ahadullaha alaihi faminhum ma qada nahbah ila akhir ayat. Allah berfirman dalam ayat tu, di kalangan orang-orang yang beriman itu rijal, ada beberapa orang laki-laki. Daripada kalangan sahabat-sahabat Nabi yang beriman ni, di kalangan yang beriman tu ada beberapa orang yang terpilih lagi, iaitu rijalun sadaqu ma ahadullah alaih. Beberapa orang laki-laki yang mereka ini membenarkan janji mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Anas bin Nadar, dia tak pergi dalam perang Badar. Dia menyesal ni, Allah saja yang mengetahui berapa punya menyesal dia. Dia berjanji depan Nabi, dia kata kalau jadi lagi perang selepas perang Badar ni, Allah akan tunjuk apa aku akan buat dalam perang tu. Dia janji depan Nabi, maknanya dia janji depan Allah Subhanahu wa taala. Bila mai perang Uhud, dia buktikan janji dia. Allah turunkan ayat 23 surah Al-Ahzab kerana nak tunjuk, kata ini orang yang terpilih. Dia janji depan Allah, dia janji depan Nabi, dia tunai janji dia depan Allah dan depan Nabi. Ternyata dia dapat syahid di dalam perang Uhud itu. Faminhum ma qada nahbah. Allah Subhanahu wa taala kata sebahagian daripada orang yang berjanji nak berjuang habis-habisan ni, sebahagian daripada mereka ini mendapat syahid di dalam perang itu. Ila akhir ayat. Hadis itu hadis sahih, muttafaqun alaih. Sepakat ulama mengatakan itu hadis sahih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita ambil pengajaran. Kita rasa kita dahsyat sangat dah buat kerja untuk agama Allah ni. Jangan banding dengan Nabi, jangan banding dengan Sayyidina Abu Bakar, dengan Sayyidina Umar, dengan Sayyidina Osman, dengan Sayyidina Ali. Jangan terlalu jauh kalau nak banding kita dengan yang kita sebut tadi. Banding kita dengan Anas bin Nadar, nama yang jarang-jarang kita dengar ni pun, tak ada apa kita ni, tak ada tempat kita ni dalam senarai orang yang berjuang untuk agama Allah. Pengajarannya, maka tak boleh sama sekali kita hari ni nak buka kancing baju, nak pukul dada, nak kata kita ni berjuang banyak untuk agama. Tak boleh sama sekali. Kerana apa yang kita buat ni tak boleh pun nak banding dengan apa yang dah dibuat oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in pada zaman mereka dulu. Mudah-mudahan Allah bagi dekat kita kekuasaan untuk terus memelihara dan menjaga agama Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan pengorbanan kita itu diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 3. Nurul Ihsan jilid 3, muka surat 259. Muka surat 259. Kita masih lagi membaca tafsir suratul Ahzab, surah Al-Ahzab. Malam ni kita sambung ayat 17 daripada surah Al-Ahzab. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Qul man dzalladzi ya'simukum minallah in arada bikum su'a aw arada bikum rahmah. Kata olehmu ya Muhammad, siapa yang memelihara kamu daripada Allah jika Allah nak perbuat dengan kamu itu kejahatan, binasa ataupun kalah perang, ataupun jika Allah nak buat dengan kamu itu kebajikan rahmat, maka tiada seorang yang boleh menggalang. Tuan-tuan, bulan lepas kita baca cerita tentang perang Khandaq. Perang Khandaq juga dipanggil perang Ahzab.
Dalam perang Khandaq yang berlaku pada bulan Syawal tahun yang kelima Hijrah, ini kita baca bulan lepas. Perang Khandaq ataupun perang Ahzab ini, ada orang panggil perang Ahzab, berlaku pada bulan Syawal tahun yang kelima Hijrah. Orang Islam 3,000 orang nak lawan dengan musuh 12,000 orang. 12,000 orang itu adalah gabungan daripada kafir Quraisy, golongan Yahudi, Bani Quraizah dan Bani Nadir, dan juga golongan Ghaffan. Mereka ni bergabung, maka gabungan itu dipanggil Al-Ahzab. Al-Ahzab itu daripada perkataan Hizbun. Hizbun maksudnya satu puak. Ahzab maksudnya gabungan banyak puak. Oleh kerana perang itu gabungan daripada kafir Quraisy, Yahudi dengan berbagai suku dan sebagainya, mereka bergabung sekali, maka dipanggil perang itu perang Al-Ahzab. Kumpulan mereka ni dipanggil Al-Ahzab, kumpulan yang bergabung, yang bersekutu. 12,000 orang, Islam 3,000 orang nak dilawan. Salman Al-Farisi bagi satu idea kepada Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, kita tak terlawan, mereka ni terlampau ramai. Untuk nak mengurangkan bilangan musuh ni, apa kata kita korek parit keliling Madinah ni, supaya 12,000 ni bila mereka serang main, mereka jatuh dalam parit tu. Hak mana jatuh tu, patah kaki patah tangan, dah tak boleh lawan. Hak mana yang tak patah kaki tak patah tangan, mereka ragah naik main nak lawan kita, mungkin dah tinggal setengah, mungkin 12,000 tinggal 6,000. Maka korek parit. Parit itu Khandaq. Khandaq itu makna dia parit. Maka Nabi SAW dan sahabat-sahabat Nabi sendiri dikorek parit tu ketika nak berlakunya perang Khandaq ini. 12,000 orang musuh ni mai kepung keliling Madinah 15 hari 15 malam. Depa kepung saja keliling Madinah 15 hari 15 malam. Depa kepung dengan tujuan satu, nak menakut-nakutkan tentera orang Islam yang ada di Madinah ni, nak bagi takut. Pusing pergi belah mana pun nampak muka musuh. Keliling Madinah mereka ada. Dan yang kedua, tujuan dia ialah nak kenakan sekatan ekonomi kepada penduduk Madinah. Bila mereka kepung keliling, tak ada sebarang urusan perniagaan, tak ada hubungan dengan dunia luar. Makanan tak boleh masuk, apa pun tak boleh masuk. Maka itu tujuan orang-orang kafir musyrikin ini pergi kepung keliling kota Madinah. Masa itulah golongan munafik yang secara diam-diam rupanya pergi buat sembang kok belakang dengan musuh yang nak serang ni. Munafik ni punya jahat, munafik Madinah ni punya jahat. Awal-awal dah pergi sembang dah dengan musuh yang nak serang ni. Apa rahsia dalam Madinah dah dibocorkan kepada musuh. Tidak cukup dengan tu, mereka duduk di Madinah ni, mereka ada di kalangan 3,000 orang sahabat Nabi yang duduk dalam kumpulan tentera Islam nak berperang ni, mereka ada sama. Dalam mereka ada tu, jarum karat tu jalan. Mereka pergi dekat seorang, mereka pergi bagi racun kepada orang-orang ni. Mereka kata, hang tak sayang ke anak bini yang ada no? Kita 3,000, mungkinkah kita nak boleh kalahkan 12,000 yang ada di luar sana? Anak bini hang bukan orang senang, mereka pun orang susah. Ni hang main perang, hang bukan tinggal apa dekat mereka. Kalau mati macam mana? Siapa nak sarah anak bini semua? Cakap-cakap yang macam ni betul-betul sudah masuk dalam sebahagian daripada hati orang Islam, sahabat-sahabat Nabi ni. Sebahagian racun ni sudah masuk. Sebahagian daripada sahabat yang duk tunggu nak perang dalam perang Khandaq ni sudah hilang keyakinan terhadap janji Allah Subhanahu Wa Taala, hilang keyakinan dah. Bahkan sebahagian mereka dah mula cakap sama-sama sendiri. Ada yang kata mengarutlah Allah Subhanahu Wa Taala ni betul-betul mengarut dah. Dia bohong saja kata dia nak tolong kita. Mana mungkin Allah nak tolong kita sedangkan kita hanya bilangan kecil. Mereka ada ramai. Tak mungkin Allah nak tolong kita. Kalau betul Allah nak tolong kita, Allah tak biar kita kena kepung macam ni. Dah jadi macam tu keadaan sebahagian daripada sahabat Nabi di dalam perang Khandaq itu. Ini kita baca bulan lepas. Malam ni pula dia mai pula ayat 17. Allah Subhanahu Wa Taala kata, "Qul man dzallazi ya'simukum minallah
in arada bikum su'an aw arada bikum rahmah. Kata olehmu ya Muhammad, siapa yang memelihara kamu daripada Allah jika dia kehendak berbuat kejahatan binasa kepada kamu, dan kalau Allah nak kebajikan rahmat kepada kamu, siapa boleh halang Allah? Allah suruh Nabi Muhammad pergi kata dekat sahabat-sahabat ni, aku nak tanya hampa, kalau Allah nak tolong kita, siapa boleh halang Allah? Ternyata musuh yang duk kepung Madinah selama 15 hari 15 malam ni tiba-tiba dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Allah hantar mai angin ribut, dan Allah Subhanahu wa taala hantar malaikat mai yang disebut fa arsalna alaihim rihan wa junudan lam tarauha. Allah hantar pi kepada musuh haduk kepung Nabi dan sahabat Nabi ni rihan, hantar mai angin ribut, terangkat habis kemah-kemah mereka, periuk-periuk makanan mereka bawa terbalik bertabung di atas tanah. Wa junudan lam tarauha, dan Allah hantar mai tentera daripada kalangan malaikat yang musuh tengok tak nampak, tiba-tiba tengkuk putih kena banjung. Maka ayat 17 ni Allah Subhanahu wa taala suruh Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi tanya sahabat-sahabat ni, tengok apa yang jadi dalam perang Khandaq, hampa dah hilang keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tengok apa jadi, Allah hantar ni bantuan dekat kita. Kita tak perang pun dalam perang Khandaq ni, tiba-tiba musuh dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah nak kebaikan dapat kat kita, siapa pun tak boleh halang Allah. Kalau Allah nak binasakan kita, siapa pun tak boleh halang Allah. Nabi nak bagi tahu dekat sahabat-sahabat dia, Allah Subhanahu wa taala kalau dia kata ya, siapa pun tak boleh kata tak. Kalau Allah kata tak, siapa pun tak boleh kata ya. Ini akidah yang nak ditanam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat-sahabat dia. Firman Allah, wala yajiduna lahum min dunillahi wala yajiduna lahum min dunillahi waliyan wala nasirah, dan tiada dapat mereka itu daripada lain Allah itu wali yang boleh bagi manfaat, dan tiada yang boleh bagi pertolongan yang boleh menolak mudarat daripada mereka itu. Allah Subhanahu wa taala kata, hak boleh tolong hampa ni Allah aja, lain daripada Allah tak boleh tolong hampa. Tidak betul tuan. Hak boleh tolong kita ni Allah aja. Lain daripada Allah tak boleh tolong kita. Kalau sekiranya dia nak tolong pun Allah tak izin, tak boleh tolong. Tapi kalau Allah nak tolong, 1000 orang tak mau tolong pun kita ditolong. Maka yang mutlaknya ialah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ialah wali. Dia adalah pelindung kita. Kalau dia nak tolong kita, siapa pun tak boleh halang. Kalau dia tak mau tolong kita, siapa pun tak boleh tolong kita. Firman Allah, qad ya'lamullahu al-mu'awwiqina minkum wal qailin li ikhwanihim. Sungguh telah ketahui Allah dan Rasul akan segala orang yang menegah muslimin pada perang itu daripada kalangan kamu itu, dan Allah tahu segala yang berkata bagi segala saudara mereka itu yang muslimin. Tuhan bagi tahu pula dalam ayat ni, dia kata sungguh-sungguh Tuhan kenal siapa yang pergi bawa jarum karat, pergi hasut orang supaya lari daripada perang Khandaq itu. Allah tahu. Bila Allah tahu, Nabi tahu. Allah buat turun ayat ni kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qad ya'lamullahu al-mu'awwiqina minkum. Sesungguhnya Allah tahu siapa di kalangan kamu yang selama ni piduk halang, piduk tegah, piduk galang orang daripada orang pi perang. Depa duk buat benda ni sengak-sengak secara sulit, Tuhan tahu. Jangan ingat kita duk pi buat kerja jahat, pi bisik susik-susik sana, pi bisik susik-susik sini, pi buat kerja-kerja tak elok, kerja-kerja yang dilarang oleh agama. Jangan ingat kita pergi buat benda susik-susik ni Tuhan tak tahu. Jangan ingat macam tu. Tuhan kata Tuhan tahu, dan Tuhan sudah pun bagi tahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mai depan Nabi tunjuk muka manis, mai depan Nabi tunjuk lembut gigi daripada lidah, mai depan Nabi tunjuk kata sahabat cukup baik dengan Nabi pun, Allah bagi tahu dekat Nabi ini munafik. Firman Allah, halumma ilaina, mari kamu kepada kami. Inilah kerjaan Yahudi dan kerjaan munafik itu.
Ni yang kata munafik ni, yang kata Yahudi ni, mereka pi jumpa ni segala orang-orang ni semua, sahabat-sahabat Nabi ni, mereka pi bisik, halumma ilaina, mai ikut kami, mai ikut Nabi. Kita tak usah pi perang sama dengan Nabi. Jom kita sayang anak bini kita lebih daripada kita duk jaga Nabi dan juga agama yang dibawa oleh Nabi ni. Anak bini kita lebih utama, kita kena jaga. Hidup cakap lagu tu. Perbuatan mereka ni Allah tahu, Allah sudah bagi tahu kepada Nabi SAW. Firman Allah, wala ya'tuna al-ba'sa illa qalila, dan tiada datang, yakni tiada turut mereka itu akan perang serta Nabi itu melainkan sikit-sikit orang sahaja. Sebahagian daripada 3,000 orang sahabat Nabi yang pada mulanya sama-sama nak turun dalam perang Khandaq tu, akhirnya tinggal sikit aja yang betul-betul nak berjuang dengan Nabi. Hak lain ni, hati ni dah pun dihasut oleh munafik. Firman Allah, asyihatan alaikum, bakhil atas kamu dengan pertolongan mereka itu. Maksudnya mereka langsung tak berasa nak tolong kamu. 3,000 orang yang turun ni, daripada 3,000 tu ada sebahagian daripada 3,000 tu asyihatan alaikum, langsung tak berasa nak tolong kamu. Allah beritahu dekat Nabi. Nampak badan aja macam nak pergi perang, hati tak ada, hati tak mau pergi. Allah Subhanahu wa ta'ala beritahu dekat Nabi, fa iza ja'al khauf ra'aitahum yanzuruna ilaik taduru a'yunuhum kalladhi yughsha 'alayhi minal maut. Maka apabila datang oleh ketakutan, oleh ancaman tentera kafir itu, engkau lihat mereka itu memandang kepada engkau, berkisah-kisah mata mereka itu kerana takut kepada seteru, seperti takut mereka itu yang diliputi atasnya daripada mati. Itu dia. Allah Subhanahu wa ta'ala beritahu dekat Nabi Muhammad, wahai Muhammad, tengok muka 3,000 orang yang nak ikut kamu pergi perang ni. Tengok muka mereka. Taduru a'yunuhum, kamu boleh nampak biji mata mereka tu, nampak berkisah, nampak liak biji mata mereka tu, nampak takut nak pergi perang ni. Allah Subhanahu wa ta'ala beritahu dekat Nabi macam mana cara nak kenal orang ni betul-betul dia berani, dia beriman, sepenuh hati nak pergi perang ke ataupun sebenarnya takut nak pergi perang. Allah Subhanahu wa ta'ala kata dekat Nabi SAW, tengok kepada mata mereka ni, kamu akan nampak mata mereka tu mata orang takut nak pergi perang. Fa iza zahabal khauf salaqukum bi, tu salah tu, tolong betul. Bukan bisunnati apa dia tulis tu, tak betul. Bi'al sinatin. Bukan bisunnah tu. Ba alif lam sin nun ta tu huruf tu betul, baris tak betul. Bi'al sinah, lisan lidah. Bi'al sinatin. Alif lam baris atas, sin baris bawah. Nun baris atas, ta dua bawah. Bi'al-sinatin hidadin, begitu. Itu dia tersilap. Fa iza zahabal khauf salaqukum bi'al-sinatin hidad, begitu. Maka apabila hilang takut, yakni dengan menang perang dan dapat harta rampasan, nescaya menyakiti mereka itu akan kamu pula dengan lidah yang tajam daripada maki dan sumpah dusta. Itu dia. Bila perang Khandaq ni tak jadi sebab Allah hantar angin ribut, Allah hantar malaikat mai, akhirnya musuh ni habis semua, musnah binasa dengan ribut dengan malaikat yang serang mereka. Tentera Islam langsung tak terlibat dalam perang tu. Bila tentera Islam menang tanpa berperang, bila jadi aja keadaan tu, ni munafik hadu ada kot dalam, hadu buat jahat tadi ni, dan bercakap lagu lain pula. Dalam tafsir Ibnu Katsir dia cerita panjang. Munafik ni kata apa? Dia kata ni yang kita menang ni pasal apa? Pasal kita turun dengan semangat, hidup cakap macam mereka yang nak pergi perang. Tadi ni sebelum jadi perang, mereka hidup bisik dekat sahabat-sahabat Nabi ni, bisik nak bagi takut, nak bagi pakak-pakak lari untuk pergi perang. Yang tu yang mereka buat sebenar-benarnya. Tapi bila tentera Islam menang, mereka sembang seolah-olah mereka lah yang menyuntik semangat kepada tentera Islam yang pergi berperang. Punya jahatnya munafik ni macam tu. Sebenar-benarnya dia yang usaha nak bagi rosak. Tiba-tiba last bila dah jadi menang, dia pergi habang, dialah yang dah bagi semangat sampai akhirnya menang.
Firman Allah, asyihatan 'alal khair. Sedangkan mereka sangat bakhil atas buat kebajikan. Sebenarnya mereka ni bukan jenis orang buat kebajikan, Tuhan kata. Tapi bercakap macam mereka lah orang yang duk buat kebajikan. Firman Allah, ulaika lam yu'minu. Bermula mereka itulah yang tiada beriman dengan Allah dan Rasulnya. Tuhan kata, ni hadu cakap berat ni, sebenar-benarnya mereka ni tak beriman dengan Allah, tak beriman dengan Rasul. Bercakap dia yang buat semua tu, aku buat tu sabit aku lah tu, pergi jadi lagu tu aku lah tu. Sebenar-benarnya dia yang nak pergi pelingkup benda tu. Tapi benda tu akhirnya dengan kerana Allah berjaya, dia pergi tumpang kata dia yang menyebabkan kejayaan tu. Perangai munafik pada zaman Nabi SAW begitu. Firman Allah, fa'ahbatallahu a'malahum. Maka membatal Allah atas segala amal mereka itu. Tiada pahala di akhirat nanti. Sebab tiada iman sebenarnya dengan Allah dan Rasulnya. Mereka ni tak usah buat apalah. Orang jenis munafik jahat ni tak usah buat apa. Allah Subhanahu wa ta'ala kata, fa'ahbatallahu a'malahum. Tuhan batalkan pahala amalan mereka. Walaupun nampak mata kasar mereka buat baik, tapi Tuhan tak bagi pahala. Pasal apa Tuhan tak bagi pahala? Pasal sebenarnya mereka tak beriman dengan Allah. Tuan-tuan, kita nak dapat pahala ni, dia ada syarat. Nombor satu, syarat kena Islam. Nombor dua, syarat kena beriman. Baru benda baik yang kita buat dapat pahala. Kalau tak Islam, tak usah buat baik macam mana. Satu toki Cina kaya raya, duit ringgit banyak. Masjid kata nak tukar kapet baru. Dia mai terus buka cek bagi. Berapa harga? Dia kata 500,000. Dia buka cek sekeping 500,000. Kita semayang atas kapet hak toki Cina bagi. Toki Cina ni bagi. Dia tak dapat pahala. Walaupun dia buat keluar duit 500,000 bagi untuk kita duk pakai di masjid buat semayang, dia tak dapat pahala. Pasal apa? Pasal syarat untuk Allah nak bagi pahala kat dia, dia kena orang Islam. Dia kena beriman kepada Allah. Baru dia layak dapat pahala. Bagi 500,000 untuk kapek kecil lah tuan-tuan. Abu Talib, pak penakan Nabi, bukan 500,000. Nabi tu dia bela, dia jaga. Pun masuk neraka, tak keluar daripada neraka selama-lama. Apa 500,000 ringgit nak berbanding dengan bela Nabi SAW? Di waktu, di ketika, pada masa orang semua nak bunuh Nabi SAW, Abu Talib bela Nabi, dia bangkit berdiri di depan orang yang nak bunuh Nabi ni. Dia jadi galang ganti di depan orang-orang yang nak memusuhi Nabi ni. Dia kata, selagi aku hidup, aku tak akan izinkan siapa pun sentuh Muhammad dengan niat jahat. Tapi dia mati tak mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi SAW menangis Nabi minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya Abu Talib ni diberi petunjuk oleh Allah sebelum mati. Tuhan kata, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad, engkau tak boleh bagi hidayah pada siapa yang engkau sayang, tapi Allah yang bagi hidayah pada siapa yang Allah nak. Nabi SAW kata, serendah-rendah azab yang akan dikenakan kepada penghuni neraka ialah satu orang yang masuk neraka, dia kaki dia duduk dalam api neraka. Lahu na'lan wa syurakan. Bagi dia 2 utas tali dan sepasang kasut. Bila dia saruk aja kasut tu, pegang aja tali neraka tu, yaghli minhuma dimaru, mendidih otak dalam kepala dia. Itu serendah-rendah azab orang masuk neraka. Nabi SAW kata, azab tu kena kepada Abu Talib, dia kata. Hidup mati, nyawa terbang pun tak apa, duit ringgit habis untuk jaga Nabi. Tapi kerana tak Islam, dia duduk dalam neraka, tak boleh keluar daripada neraka. Dan dia selama-lama dikenakan azab paling rendah dalam neraka. Saruk kasut, mendidih otak dalam kepala. Punca dia apa? Punca dia pasal tak Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka orang-orang yang tidak ada Islam ataupun mulut dia mengaku Islam tapi sebenar hatinya tidak beriman kepada Allah, fa'ahbatallahu a'malahum, maka Allah membatalkan segala amalan mereka itu. Tidak ada pahala di akhirat
sebab tiada iman dengan Allah dan tiada iman dengan Rasulnya. Firman Allah, wa kana dzalika 'ala Allahi yasira, dan adalah yang demikian itu atas Allah Tuhan Rabbul Alamin sangat mudah. Yakni nak membatalkan pahala amalan dengan sebab kufur dan nak mengesahkan amalan dengan sebab iman itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dia kata, buat baik tapi tak mau bagi pahala, senang benda tu, Tuhan boleh buat bila-bila masa. Kerana hang bukan orang Islam, hang derma berapa milion pun, hang derma berapa puluh milion pun, derma untuk agama Islam berapa banyak sekalipun, kerana hang bukan orang Islam, Allah tak bagi pahala. Allah nak tahan pahala tak bagi dekat dia, ini benda senang bagi Tuhan. Yahsabunal ahzab lam yazhabu, maka sangka mereka, yakni munafik itu, akan ahzab, yakni tentera kafir 12,000 itu tiada lari. Buat munafik ni tak sangka yang Tuhan nak buat main angin ribut, nak buat main malaikat yang menyebabkan tentera ahzab ni boleh lari. Mereka tak pernah sangka benda tu nak jadi. Puak-puak munafik ni betul-betul duk sangka tentera ahzab 12,000 ni akan serang orang Islam di Madinah ni pada bila-bila masa, dan orang Islam Madinah akan mati katak begitu saja. Mereka duk sangka macam tu. Rupa-rupanya Allah Subhanahu wa ta'ala bila dia nak buat satu benda, benda yang Allah buat tu manusia tak pernah sangka pun Allah boleh buat. Tak pasal-pasal, tak ada satu tanda apa, cuaca duk elok macam biasa, tak tahu angin ribut main. Kemah yang mereka pasang 12,000 orang duk ada keliling Madinah, kemah yang mereka pasang tu angin puput terbang lagu tu saja. Bekalan makanan ration yang mereka bawa untuk nak turun dalam perang ni, berapa banyak bawa pun angin pukul terbalik bertabung di atas pasir, semua jahanam tak boleh makan. Tak cukup dengan angin ribut duk main, tiba-tiba tak nampak apa, tak tahu putih tengkok bergolek jatuh. Rupa-rupanya Allah hantar junudan lam tarauha, Allah hantar tentera yang hampa tengok tak nampak. Ini satu benda yang disebut dalam ayat ni, yahsabunal ahzab lam yazhabu, maka sangka munafik itu golongan 12,000 ni tak akan lari. Wa in ya'til ahzab yawaddu law annahum baduna fil a'rab yas'aluna an anba'ikum, dan jika datang ahzab, yakni musuh yang 12,000 kali, pada kali yang kedua, nescaya cita mereka itu bahawa mereka itu duduk pada padang-padang di luar Madinah, tiada duduk dalam Madinah kerana takut, kerana kena turut berperang dengan ahzab. Nanti tanya mereka itu, yakni munafik, tentang khabaran kamu perang kafir itu, siapa kalah dan siapa menang. Tuhan kata pula, kalaulah Tuhan tak hantar angin ribut mai, kalau Tuhan tak hantar malaikat mai duduk tetap tengkuk musuh dan sebagainya, kalau Tuhan tak hantar bantuan ni, berlaku perang. Tuhan kata agak-agak apa jadi dekat puak-puak munafik ni, mereka akan lari daripada Madinah. Kalau betul-betul perang jadi, mereka akan lari daripada pasukan tentera Islam. Mereka akan lari pergi duduk di kawasan Padang, duduk kawasan selamat. Dari sana, mereka ditanya abang aja, apa jadi, siapa menang, siapa kalah. Nak tahu aja, mereka sekali-kali tak akan ada dalam kumpulan yang pergi berperang tu. Ini perangai munafik Allah cerita dekat Nabi SAW. Firman Allah, walau kanu fikum ma qatalu illa qalilan, dan jika mereka itu serta kamu, nescaya tiada berperang mereka itu melainkan sikit orang saja. Allah bagi tahu dekat Nabi Muhammad, wahai Muhammad, depa ni yang kata puak munafik ni, kalau depa duk sama dengan kamu pun depa tak akan perang. Sikit aja daripada kalangan depa yang akan perang. Kerana apa? Kalau perang pun kerana riak, kerana nak tunjuk kata dia pandai, dia berani, dia tak heran ke orang, dan kerana takut kekejian. Dan dia perang tu pasal apa? Pasal takut saja orang kata dia tak berperang, takut kena keji. Kata apalah, dah lah kita 3,000 yang musuh 12,000, hang pula tak mau main. Dia takut orang kecam dia takut orang keji dia, kerana tu dia pergi perang. Bukan kerana nak mempertahankan agama Islam, bukan kerana nak mempertahankan Nabi SAW. Perang kerana tu aja kalau perang pun. Firman Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh adalah bagi kamu pada diri Nabi SAW itu contoh ikutan yang baik
iaitu pada perbuatan Nabi, perkataan Nabi, perangai Nabi. Yang ni bagi mereka yang takut Allah dan takut hari kiamat dan yang banyak zikrullah. Tuan-tuan tengok ayat ni. Ayat ni sebenarnya dia main lanjutan daripada kisah perang. Kita hari ni duk baca ayat ni waktu ceramah Maulidin Nabi. Ayat ni dibaca dalam bentuk apa? Dalam bentuk lembut. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dah abang, sesungguhnya bagi kamu pada diri Nabi itu contoh yang baik. Kita duk ceritalah Nabi Muhammad ni lemah lembut, Nabi Muhammad ni hormat orang. Kita duk baca ayat ni dalam konteks tu. Dalam konteks Nabi ni contoh satu orang yang tawaduk lembut. Rupa-rupanya ayat ni dia mai dalam surah Al-Ahzab. Dia mai lanjutan daripada kisah perang. Ni ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah ni, ayat ni dia mai lanjutan daripada kisah perang Khandaq. Apa maksud ayat ni? Dia kata laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya bagi kamu pada diri Nabi itu contoh ikutan yang baik. Contoh apa? Contoh dari segi Nabi SAW berani berperang. Contoh dari segi Nabi SAW dalam menghadapi perang Khandaq. 12,000 musuh, Islam 3,000. Nabi berani nak lawan 12,000 orang. Ni contoh dia. Dari segi contoh Nabi SAW manusia sabar. Dia tahu ni 3,000 nak lawan 12,000. Nabi sabar dalam nak menghadapi pertarungan yang sengit ini. Nabi sabar. Nabi sabar dalam menghadapi karenah perangai huduh orang-orang munafik. Nabi sabar. Nabi sabar dalam menghadapi sebahagian daripada orang yang mula kata nak pergi perang, lepas tu tarik diri. Nabi sabar. Nabi SAW satu orang manusia yang tetap hati. Kalau dia kata perang, dia yakin 100%. Tak ada korang satu hun pun. Nabi yakin Allah tolong dia. Maka Nabi SAW ini menjadi uswah hasanah, menjadi contoh yang baik kepada semua orang Islam dari segi-segi yang disebutkan ini. Walaupun dalam kaedah ilmu tafsir dia kata al-ibrah bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Quran ni dia kata kita tengok kepada umum lafaz dia, kita tak tengok kepada sebab turunnya yang khusus. Walaupun ayat ni turun berikutan kisah perang Khandaq, tapi kita ambil ayat tu suruh jadikan Nabi sebagai contoh. Maka itu sebab ramai orang ni bila baca ayat ni nak cerita Nabi Muhammad lemah lembut, Nabi Muhammad pemaaf, lagu tu aja. Dia terlupa ayat ni sebenarnya mai menceritakan tentang Nabi di dalam perang Khandaq. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, walamma ra'al mu'minun al-ahzab qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Maksud dia, dan tak kala lihat oleh segala orang mukmin akan tentera Ahzab itu, berkata mereka itu. Bila orang Islam tengok 12,000 duk ada keliling, duk kepung keliling Madinah 12,000, maka berkata orang-orang Islam, orang yang beriman, sahabat Nabi ini, berkata mereka itu, inilah barang yang janji akan kami oleh Allah dan Rasulnya. Itu dia yang kata orang yang beriman. Tahu, kata kita 3,000, haduk kepung kita 12,000. Orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia kata apa? Dia kata hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh. Inilah yang Allah dan Nabi duk janji kat kita selama ni. Inilah dia. Yang kata kita bila jadi Islam, yang kata kita bila kita isytiharkan iman kita kepada Allah, ujian berat akan main. Inilah dia janji Allah damai depan mata. Kita selama ni jadi orang Islam, kita selama ni jadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, setakat kena degil aja dengan orang, tak ada apa-apa. Setakat kena gertak aja dengan orang, tak ada apa-apa. Setakat kena tekan aja dengan orang, tak ada apa-apa.
Inilah yang sebenar-benar dijanjikan oleh Allah dan Nabi, kerana kita Islam, kerana kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dikepung oleh 12,000 musuh dengan kelengkapan tenteranya. Inilah sebenar-benar janji Allah dan janji Nabi kepada kita semua. Orang beriman kata macam tu. Dan telah benar oleh Allah dan Rasulnya, dan tiada bertambah akan mereka itu, yakni akan orang yang beriman itu, melainkan iman dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut tak sekali-kali. Tengok lagi ramai musuh ada, lagi berani. Tengok lagi ramai musuh ada, lagi nak kepada syahid. Tengok lagi ramai musuh ada, lagi mereka mencintai Allah dan Rasul. Ini sifat sahabat Nabi yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ketika menghadapi perang Khandaq ni. Firman Allah Subhanahu wa taala, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaih. Ini ayat kita baca dalam hadis muqaddimah tadi, yang cerita Anas bin Nadhr tak pergi dalam perang Badar. Lepas tu dia, bila Nabi balik daripada perang Badar, Anas bin Nadhr pergi jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, perang pertama aku dah tak pergi dah, aku dah tuang dah. Apa jenis manusia aku ni? Satu saja ya Rasulullah, kalau Allah takdirkan jadi lagi perang lepas ni, Allah akan tunjuk aku nak buat apa dalam perang tu. Bila mai perang Uhud, dia betul-betul pegang senjata, dia serbu masuk di tengah-tengah musuh. Dia kata al-jannah, dia kata jom kita pakat-pakat masuk syurga. Wa rabbin nadhar, demi Allah Tuhan bapa aku an-nadhar, aku dah boleh cium bau wangi syurga di Uhud ini. Dia terus masuk, dia lawan, sehingga ke sahabat Nabi kata, aku tak boleh buat macam mana Anas bin Nadhr ni buat. Anas bin Malik kata, bila aku pergi cari mayat pakcik aku ni, tak jumpa, pasal tak kenal dah. Cuma adik perempuan dia saja, bila mai-mai tengok, satu mayat ada 80 bekas tetakkan tombak dan panah di badan dia, kenal pada jari dia. Dia kata, inilah abang aku. Itulah Anas bin Nadhr. Mayat dia 80 bekas tu ada di badan, dan segala anggota dia dipotong-potong dan dirompong-rompongkan. Allah turun ayat ni. Dia sebut di sini, wa minal mu'minina rijalun, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaih. Setengah daripada orang mukmin itu ada beberapa banyak laki-laki yang membenar akan barang yang janji mereka itu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Sebahagian daripada sahabat Nabi ni ada yang apa dia kata dia buat, apa yang dia janji dia tunai, daripada tetap di dalam peperangan serta Nabi SAW. Dia janji kata dia nak mempertahankan Islam, dia janji kata dia nak mempertahankan Nabi. Cerai nyawa pun dia sanggup kerana dia nak tunaikan janji dia di depan Allah dan depan Nabi. Firman Allah, faminhum man qada nahbah, maka setengah daripada mereka ialah mereka yang sempurna nazaknya untuk tetap serta Nabi di dalam perang sehingga mati syahid, seperti mana Sayyidina Hamzah dan sekalian sahabat yang mati di dalam perang Uhud itu. Itu dia. Ini yang kita duk dengar selalu. Siapa? Sayyidina Hamzah. Mati kena tombak dengan Wahsy dan sebagainya, kemudian dibelah dada, ambil hati mamah-mamah, maka luah balik. Itu saja yang kita duk dengar. Cerita Sayyidina Hamzah, Sayyidus Syuhada, pengulu kepada orang yang mati syahid, mati di dalam perang Uhud. Itu saja yang kita duk dengar. Kita tak tahu di sebalik cerita Hamzah yang hebat ni ada lagi satu individu yang juga tak kurang hebat dia, iaitu Anas bin An-Nadhr. Maka mereka ini dimaksudkan oleh ayat yang kita baca ni, ayat 23 daripada surah Al-Ahzab. Firman Allah, wa minhum man yantazir, dan setengah daripada mereka ialah mereka yang dinanti-nanti. Sebahagian daripada sahabat Nabi yang turun dalam perang Uhud ni, mereka cari syahid, tapi Allah tak takdirkan mereka mati syahid. Maka mereka ni jadi manusia yang yantazir, sentiasa duk tunggu-tunggu bila janji syahid nak mai kat dia. Sebut perang apa pun dia turun, sebut perang apa pun dia turun, tapi bila Allah nak anugerahkan syahid dekat dia, tak dapat syahid dekat dia, akhirnya dia mati di tempat tilung dia. Siapa? Kita dah cerita dah dulu. Khalid Al-Walid. Khalid Al-Walid, satu panglima perang yang cukup hebat. Sebut nama Khalid Al-Walid, musuh boleh ketak kaki. Perang apa yang dia tak turun? Khalid Al-Walid ni mengepalai, mengetuai, dia pimpin tentera berapa kali turun perang.
Allah Subhanahu wa ta'ala tidak izin dia mati syahid. Dia mati di atas katil di rumah dia. Walaupun dia mati di atas katil di rumah dia, Allah Subhanahu wa ta'ala mengiktiraf juga orang yang macam ni. Wa minhum man yantazir. Di kalangan sahabat-sahabat Nabi ni, setengah daripada mereka ni ialah mereka yang dinanti-nanti, duk tunggu syahid namai bila. Tiada mati mereka di dalam perang, tapi Allah tetap letak mereka sebagai orang yang istimewa. Khalid Al-Walid daripada ujung kepala sampai ujung kaki, nak cari kulit dia barang sejengkal yang tak ada parut, tak ada. Daripada ujung rambut, ujung kepala sampai ujung kaki, nak cari kawasan kulit dia yang bersih daripada bekas kena parang, kena tombak, kena panah, tak ada. Sepenuh badan ada parut. Dia tak mati syahid di dalam medan perang, dia mati di atas kaki. Sampai dekat dia nak mati, dia mengeluh. Dia kata, ya Allah, dia kata, syahid yang aku cita-citakan Allah tak anugerahkan kepada aku. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, wa ma baddalu tabdila. Dan tiada tukar mereka itu akan janji Allah itu akan sebagai tukar bersalahan dengan orang munafik. Sahabat-sahabat Nabi ini nama kata nak tukar janji dengan Allah, tak tukar. Kalau dia kata dia mencita-citakan syahid, itulah yang dia cita-citakan sampai dia mati. Nak suruh tukar dengan yang lain, dia tak akan tukar. Berbeza dengan orang munafik, mereka tukar janji, yakni tiada menyempurnakan janji. Firman Allah, liyajziyallah as-sadiqin bisidqihim wa yu'azzibal munafiqina in syaa'a. Supaya membalas Allah agar segala orang mukmin yang benar-benar dengan janji Allah itu, dan membalas dengan kebenaran mereka itu, dan mengazab Allah segala orang munafik jika dikehendaki, yakni dengan mati sebagai orang munafik. Itu dia. Orang yang mencari kebenaran, Allah bagi dekat dia kebenaran. Orang yang mencari pengorbanan di sisi Allah, Allah izinkan dia berkorban. Seperti mana juga orang munafik yang mencari nifak, maka Allah biar dia mati sebagai munafik. Na'udzubillah min zalik. Firman Allah, au yatuba alaihim, ataupun Allah mentaubatkan ke atas mereka itu. Orang munafik ni Allah Subhanahu wa ta'ala bagi peluang. Selagi nyawa tak bercerai daripada badan, maka selagi itu dia boleh bertaubat kalau dia nak bertaubat. Dan kalau dia bertaubat, Allah bila-bila masa boleh terima taubat dia. Begitu. Firman Allah, innallaha kana ghafurar rahima. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah ia Tuhan yang amat mengampuni, lagi amat kasih sayang dia. Tuhan ni Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dia buat kerja jahat, munafik dan sebagainya pun, kalau sebelum mati bertaubat, Tuhan terima taubat dia. Tapi kalau tak bertaubat, Tuhan sediakan innal munafiqin fid darkil asfali minan nar. Depa duduk di dasar api neraka Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, waraddallahu allazina kafaru bighaizihim lam yanalu khairah. Dan tolak balik, yakni dan halau Allah Subhanahu wa ta'ala akan segala orang kafir itu, dengan tiada dapat mereka itu akan kemenangan daripada orang-orang yang mukmin. Ni hak mai kepung Madinah 12,000 orang ni, akhirnya Allah halau mereka balik begitu saja. Tak ada nak serang pun, habis begitu saja. Kena halau dengan Allah. Allah hantar angin ribut, Allah hantar malaikat lari lentang pukang, tak ada berlaku perang. Mereka dihalau oleh Allah. Wa kafallahul mu'minina al-qital. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memadai ganti orang mukmin itu daripada berperang dengan angin ribut dan malaikat. Orang Islam, orang yang beriman kepada Allah, sahabat-sahabat Nabi semua dah duduk dalam keadaan bersedia. Kalau jadi perang, mereka memang akan perang habis-habisan. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala bagi peluang untuk sahabat-sahabat Nabi berehat. Dengan Allah hantar ganti kepada mereka, Allah hantar ribut dengan malaikat. Maka musuh Jahannam dengan ribut dan malaikat, tanpa perlu sahabat-sahabat Nabi pergi perang dengan mereka. Maka kadar askar Ahzab itu sahaja. Wa kana Allahu qawiyyan azizah. Dan adalah Allah itu Tuhan yang amat kuat atas mendatang barang yang dikehendaki, lagi menang atas kerjanya. Tuhan qawiyyan, qawi, kuat. Bukan 12,000, 1.2 bilion orang pun kalau nak lawan Tuhan, Allah qawi, Allah kuat. Bukan 12,000, bukan 120,000, 1.2 bilion orang pun kalau angkat senjata nak lawan Tuhan,
Tuhan tak ada masalah dengan bilangan itu. Pasal apa? Pasal Allah wa kana Allahu qawiyan. Allah ini kuat, aziza, lagi maha perkasa. Allah tak heran dekat musuh-musuh dia. Firman Allah, wa anzala alladhina zaharuhum min ahlil kitab min sayasihim, dan telah menurun, yakni menghalau Allah akan segala mereka yang tolong mereka itu, yakni Ahzab daripada ahli kitab Yahudi, Bani Quraizah itu daripada kota mereka itu. Ni Bani Quraizah ni, tuan-tuan. Yahudi ini dia ada 3 puak besar masa tu. Bani Quraizah, Bani Nadir dan Bani Qainuqa. 3. Bani Quraizah ni, mereka ni Yahudi apa? Yahudi ahli kitab. Makna istimewa mereka ni. Yahudi daripada suku, daripada Bani Quraizah ini, mereka ni ahli kitab. Mereka ni orang yang beriman kepada Taurat dan Injil. Nenek moyang mereka dulu mai ke Hijaz, mai ke semenanjung Tanah Arab ni, mai pasal apa? Pasal daripada Taurat yang mereka baca, daripada Injil yang mereka baca, menceritakan tentang ada Nabi akhir zaman. Nama Nabi itu Muhammad, ataupun nama Nabi itu Ahmad. Dia ada guna 2 nama. Satu dia nama Muhammad, satu dia nama Ahmad. Maka Yahudi daripada kalangan Bani Israel, Bani Quraizah ini, mereka baca dalam Taurat, baca dalam Injil, di Hijaz, di semenanjung Tanah Arab akan lahir satu Nabi, nama Nabi itu Muhammad. Mereka hijrah mai daripada sana mai ke Hijaz semata-mata kerana nak beriman dengan Nabi akhir zaman. Itu asal tok nek tok moyang mereka dulu mai asal-asal lebu tu. Bila mereka mai, mereka duduk di satu tempat berdekatan dengan Khaybar. Ini perkampungan Yahudi yang ada di Madinah. Perkampungan Yahudi paling besar di Madinah, di Khaybar. Mereka duduk situ. Bila mereka mai, mereka duduk tunggu kelahiran Nabi Muhammad ni. Sampailah Nabi Muhammad lahir, kemudian Nabi hijrah dari Mekah mai ke Madinah dan sebagainya. Tinggal ni, lapis yang ada ni, cucu-cucu mereka. Bila Nabi SAW hijrah sampai di Madinah, hak lapis cucu-cucu kepada Bani Quraizah ini, mereka mai jumpa. Mereka mai jumpa Nabi, mereka tak mau masuk Islam. Mereka tak mau masuk Islam, tapi mereka mengaku Nabi Muhammad ni Nabi. Maka untuk peringkat pertama, mereka buat perjanjian dengan Nabi. Satu dia apa? Kami tidak akan serang Nabi dan orang-orang yang ikut Nabi. Kami kekal atas agama kami, tapi kami tak akan bermusuhan dengan Nabi dan orang-orang yang ikut Nabi yang beragama Islam. Kami tak akan bermusuhan. Bahkan kalau sekiranya ada musuh nak serang, kami akan bersama dengan Nabi dan sahabat-sahabat Nabi lawan musuh yang nak mai serang. Ini janji yang mereka buat. Tiba-tiba bila Arab Quraisy Mekah nak mai serang Nabi, Quraisy pi approach mereka, pi jumpa Bani Quraizah ni. Bila pi approach, mereka sudah pusing cakap. Mereka kata okey ya, kalau macam tu kita sama-sama kita serang Nabi dan sahabat-sahabat dia di Madinah. Dia mukir janji. Dia engkar perjanjian yang dia buat dengan Nabi SAW. Maka apabila tentera musuh diserang oleh ribut apa semua, hantar malaikat mai pancung mati berselerak tarak dan sebagainya, Bani Quraizah ni pakat balik duduk dalam puak dia, nak tunjuk seolah-olah mereka tak terlibat dengan kumpulan kafir Quraisy yang nak mai serang Nabi. Nak tunjuk seolah-olah mereka tak terlibat. Tapi Allah Subhanahu wa taala beritahu dekat Nabi, beritahu dekat Nabi Muhammad, wahai Muhammad, Bani Quraizah ni talam 2 muka, lidah bercabang. Maka Nabi SAW diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pi serang tempat mereka duduk. Maka Nabi pi serang Bani Quraizah ini. Sebahagian daripada mereka dihalau, sebahagian lagi yang laki-laki yang ikut perang sama dengan kafir Quraisy dijatuhkan hukum bunuh. Wanita dan kanak-kanak ditawan, tanah-tanah, rumah dan sebagainya semuanya dirampas oleh tentera Islam. Ini yang berlaku kepada Bani Quraizah. Ayat ni nak cerita pasal benda ni. Firman Allah, wa anzala allazina zaharuhum min ahlil kitab min sayasihim, dan telah turun, yakni telah halau Allah akan segala mereka yang tolong orang-orang Ahzab daripada ahli kitab Yahudi Bani Quraizah itu, daripada kota mereka itu. Mereka dihalau keluar daripada tempat mereka duduk.
adalah perang Quraidah itu pagi. Malam yang Ahzab lari itu akhir bulan Zulqa'dah, itu tahun itu juga. Malam selepas daripada tentera-tentera Ahzab ni ditewaskan dengan musuh dan dengan malaikat dan sebagainya, tak lama lepas itu Allah perintahkan Nabi pergi serang Bani Quraidah ni. Wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'b, dan lontar Allah pada hati mereka, yakni Bani Quraidah ini takut kepada Nabi dan orang-orang Islam. Bila Allah perintah Nabi pergi serang mereka, pasal mereka belot pada perjanjian dengan Nabi, bila Allah perintah pergi serang mereka, Allah campak dalam hati Yahudi Bani Quraidah ni takut dekat Nabi dan dekat orang Islam. Ni orang kata berani kerana benar, takut kerana salah. Dia tahu dah dia dah buat salah, dia telah pun memukiri janji yang dia buat dengan Nabi. Maka bila Nabi nak main serang, takut. Maka lengkong Nabi SAW akan kota mereka itu 25 malam. Kalau sebelum tu mereka main kepung Madinah 15 hari 15 malam, Nabi pergi dekat Bani Quraidah ni, Nabi kepung mereka 25 hari 25 malam, sehingga jadi kelaparan masing-masing. Maka sabda Nabi SAW kepada mereka itu, adakah kamu turut hukum aku? Maka bantah mereka itu. Bila dah sampai kepung daripada 25 hari dan 25 malam, susahlah. Nak keluar pergi mana pun tak boleh, orang nak masuk mai jumpa mereka pun tak boleh, susah. Nabi hantar utusan dia masuk jumpa ketua mereka, pergi tanya mereka, lah ni apa nak turut dah hukum aku? Mereka bantah. Nabi hantar pula utusan dia pergi tanya lagi, adakah kamu turut hukum Sa'ad bin Mu'az? Salah seorang daripada sahabat Nabi, lah ni hampa tak mau ikut aku, adakah hampa nak ikut keputusan yang dibuat oleh Sa'ad bin Mu'az, yakni penghulu kepada kaum Aus. Aus dan Khazraj ini disatukan jadi orang Ansar Madinah. Nabi kata, lah ni hampa tak mau ikut aku, adakah hampa nak ikut keputusan yang dijatuhkan oleh Sa'ad bin Mu'az? Maka kata mereka itu reda sekaliannya. Mereka kata okey. Mereka kata dekat Nabi Muhammad, kalau kamu nak jatuh hukum, kami tak mahu. Tapi kalau sekiranya Sa'ad bin Mu'az yang nak jatuhkan hukum, okey, kami boleh terima. Mereka duk sangka hukum yang Sa'ad bin Mu'az nak jatuhkan lebih ringan daripada yang Nabi nak jatuhkan. Mereka duk sangka macam tu. Maka hukum Sayyidina Sa'ad bin Mu'az, maka Nabi pun kata dekat Sa'ad bin Mu'az, wahai Sa'ad, oleh kerana Yahudi Bani Quraidah mau kamu jatuh hukum, kamu saja jatuhkan hukum kepada mereka. Nabi kata begitu. Maka bahawa dibunuh laki-laki, ditawan budak-budak dan orang perempuan, dan dirampas segala harta mereka. Maka Sa'ad bin Mu'az jatuhkan hukum apa? Mana-mana orang laki-laki yang hari itu turut sama pergi perang nak serang kami di Madinah, maka orang ni semua dijatuhkan hukum bunuh, pancung sampai mati. Orang-orang perempuan, budak-budak yang tak bersalah, yang tak berdosa, ditawan menjadi hamba kepada orang-orang Islam. Harta benda hampa semua, tanah, ladang, kebun hampa, segala binatang ternakan, unta, apa semua ada ni, kita rampas dan kita jadikan harta rampasan perang, kita bahagikan kepada orang-orang yang patut dapat. Habis dia jatuh hukum, maka sabda Nabi SAW, telah engkau hukum dengan hukum Allah. Nabi kata dekat Sa'ad bin Mu'az, wahai Sa'ad, hukuman yang kamu jatuhkan itu, itulah hukum Allah. Tak silaplah, Nabi kata, kalau aku yang dipilih oleh mereka untuk jatuh hukum pun macam tu, oleh kerana mereka pilih kamu, kamu jatuhkan hukum yang kamu jatuhkan itu hukum Allah. Betul macam mana yang jadi. Maka daripada atas 7 lapis langit, ini hukum mai daripada sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Adalah mereka itu, yakni Bani Quraidah itu 600 ataupun 700 orang. Yang kena hukum ni 600 ataupun 700 orang. Maka disuruh Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah dan juga Az-Zubair dengan kerat leher mereka itu. Mereka kena hukum pancung. Mereka dikenakan hukum pancung. Dia kata kerat leher, maksud dia kena hukum pancung. Maka lontar ke dalam parit. Tentu kita dengar hukum pancung hari ni, zaman kita lah ni, bila sebut kata pancung, dia jadi begitu. Dahsyat. Dah, tak dahsyat tuan-tuan. Pancung dalam hukum yang paling baik. Pasal apa? Pasal Nabi kata, iza qataltum fa ahsinul qitlah wa iza zabahtum fa ahsinuz zibha.
Nabi kata apabila kamu nak bunuh satu-satu benda, maka elokkan cara bunuhan dia. Apabila kamu nak sembelih satu-satu binatang, maka elokkan cara sembelihan dia. Cara bunuh yang paling baik, pancung. Pasal apa? Dia menyegerakan mati. Pancung ni tentu mati punya. Tak ada lagi orang kena pancung tengkok putih lagu duduk bangkit pergi minum kopi apa, tak ada. Tapi cerita orang kena gantung tak mati, ada. Cerita orang kena hukum tembak tak mati, ada. Cerita orang kena duduk bangku karan, kena karan, tahu tak mati, ada. Tapi cerita orang kena pancung putih tengkok tak mati, tak ada. Maka pancung itu adalah cara bunuh yang disuruh oleh agama. Bukan kerana zalim, bukan kerana kejam, tapi kerana bertimbang rasa supaya dia cepat mati. Dan di antara sunat-sunat ketika kita nak sembelih binatang juga, apa dia kata apa? Pisau yang tajam. Pasal apa? Pasal nak bagi binatang tu cepat mati. Piduk ambil golok bodoh, piduk sembelih lembu. Tak mau nak putih. Lembu tu menanggung azab sebelum dia nak mati. Nak terkoyak ke tengkok dia tu dengan pisau tumpul ni, dia azab. Maka elokkan cara sembelihan binatang, ambil parang tajam ni, letak ya, zup terus pergi sampai belakang. Maka inilah hukum Islam. Maka Ali bin Abi Talib dan juga Az-Zubair diperintahkan suruh pancung orang-orang Bani Quraidah yang bersalah ini. Kemudian dilontar mereka itu ke dalam parit. Lempak dalam parit ni bukan parit MPSP kita ni. Parit hak perang Khandaq adalah parit hak mereka gali untuk nak bagi musuh mai serang jatuh tu. Parit tu tak kambuh lagi. Bila sembelih, bila pancung mereka ni, pergi buang dalam parit tu baru kambuh. Mereka ni tak payah duduk mandi mayat, tak payah duduk kapan apa. Mereka ni bangkai. Mereka ni bukan orang Islam. Bani Quraidah ni Yahudi. Mereka ni bukan orang Islam, mati. Mereka ni mati bangkai. Maka pergi buang dalam parit. Kalau masa tu ada bulldozer, suruh bulldozer main kambuh begitu aja. Tak ada apa-apa pergi kambuh macam tu saja. Ini balasan yang dikenakan kepada orang yang perang dengan Nabi SAW. Kita tuan-tuan, kita selalu terlupa kesalahan dia buat. Kita duk fikir kesian dekat dia yang buat ni. Kita selalu begitu. Kita lupa kepada Kenny Ong yang kena rogol, lepas tu kena liwat, lepas tu kena bakar mayat dia hidup-hidup. Kita lupa kepada kekejaman yang dibuat tu. Kita pergi kesian dekat kawan hak buat tu. Kita selalu jadi begitu. Kerana tu benda ni tak boleh habis. Kita terlupa. Kita lupa kepada kekejaman dan kezaliman dan kemelampauan yang dibuat oleh orang jahat ni. Kita lupa. Kita pergi kesian dekat dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Melainkan kalau sekiranya mahkamah gagal membuktikan dia buat benda tu, itu kes lain. Tapi kalau sudah terang lagi bersolok dengan saksi-saksi, dengan bukti-bukti yang nyata memang dia buat benda tu, maka tak boleh kesian dekat dia. Kita tak boleh kesian dekat dia kerana dia satu orang sudah teraniaya, satu orang sudah kena zalim. Maka kita ambil tindakan dekat dia, bukan zalim dekat dia. Kita mengambil tindakan yang setimpal pada dia atas kezaliman dia. Ini yang Islam nak suruh bagi tahu kat kita. Kita duk fikir orang mencuri, kesian nak potong tangan dia, kesian potong tangan dia. Esok dia nak hidup, nak buat kerja macam mana. Kita tak kesian dekat kawan yang kerja tunggin terbalik 10 tahun duk himpun duit, nak dapat duit RM10,000 dia main ambil sama semalam aja. Kita tak kesian dekat kawan yang kerja 10 tahun tu. 10 tahun kawan tu pergi duk tunggin dekat pokok getah, pergi duk motong getah, hujan pot masuk air hujan, getah buang lagu tu saja. 10 tahun dia nak impun RM10,000 kerana nak pergi Mekah buat haji. Dia ni naik rumah satu malam aja dia kebas duit RM10,000. Kita kesian dekat kawan ni, tak mau potong tangan dia, kesian. Kita tak kesian dekat kawan 10 tahun buat kerja, titik peluh jatuh atas bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana? Hukum Islam ni dia nak mewujudkan kesejahteraan dalam masyarakat. Tapi malangnya musuh Islam berjaya menggambarkan hukum Islam ini sebagai hukum yang zalim, kejam dan ketinggalan zaman. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fariqan taqtulun wa ta'siruna fariqan wa awrathakum ardahum wa diyarahum wa amwalahum wa ardan lam tata'uha
suatu puak kamu bunuh dan kamu tawan satu puak yang lain, dan mewaris sangka akan sangka, pijak akan dia, tiba-tiba kamu perintah. Itu dia Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam ayat ni hukuman yang dijatuhkan oleh Sa'ad bin Mu'az tadi ni. Allah kata apa? Fariqan taqtulun, sebahagian daripada mereka ni kamu hukum pancung, bunuh mereka. Siapa dia? Geng yang terlibat diserang Nabi di Madinah. Geng ni taqtulun, mereka dihukum pancung. Wa ta'siruna fariqan, dan sebahagian lagi kamu tawan. Siapa yang kena tawan? Perempuan dan kanak-kanak. Wa awrasakum ardahum wa diyarahum wa amwalahum wa ardan lam taqahuha, dan juga mewaris Allah akan kamu bumi mereka itu, dan rumah mereka itu, dan harta mereka itu, dan bumi yang tiada kamu sangka, pijak akan dia dan perintah akan dia. Itu dia. Orang yang terlibat diserang Nabi, hukum bunuh. Nabi yang disuruh kita sanjung ni, Nabi yang sampai kita zaman lah ni 1400 tahun dah, hijrah 1425 dah ni, tak pernah pun kita tengok muka Nabi. Sampai hari ni kita duduk bersalawat dekat Nabi, punya sayangnya kita kepada Nabi. Nabi ni mereka pergi serang nak bunuh, patutkah perbuatan mereka ni? Maka mereka patut dihukum bunuh. Satu. Perempuan, budak-budak apa semua ni, mereka ni ditawan. Mereka tak ada salah apa, ditawan. Mudah-mudahan bila dah jadi tawanan orang Islam boleh didik dia bagi reti agama. Mudah-mudahan dia masuk Islam. Harta benda mereka itu biasa, hukum dalam Islam dia menjadi ghanimah, dia menjadi harta rampasan perang. Bahkan bumi mereka duduk tu, Khaybar yang menjadi markas orang Yahudi itu, bumi itu secara tak disangka-sangka Tuhan kata wa ardan lam tata'uha, satu bumi yang kita tak sangka-sangka kita akan dapat bumi itu, tiba-tiba kita dapat pijak di atas bumi itu, bahkan perintah kita dapat memerintah di atas bumi Khaybar itu. Tak pernah sangka, sebab Khaybar ini kawasan yang diduduki oleh Yahudi sekian lama. Tak sangka satu hari Islam nak pergi kuasai kawasan Khaybar, tak sangka. Tapi Allah mentakdirkan orang Islam berjaya menguasai bumi Khaybar yang menjadi markas kepada orang-orang Yahudi ini. Iaitu Khaybar, dia beritahu, iaitu Khaybar ditakluk oleh Nabi SAW kemudian daripada Quraizah 2 tahun. Maka Quraizah tahun ke-5, Khaybar tahun yang ke-7. 8 lapis kota Khaybar, 4 marhalah dengan Madinah. Ada pada mereka itu 10,000 orang perang pada masa itu. Itu dia. Masa Nabi pergi masuk dalam Khaybar dan berjaya menguasai Khaybar itu, Khaybar ada penduduk 10,000 orang lagi di situ. Dan akhirnya Islam memerintah di Khaybar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Wa kana Allahu ala kulli syai'in qadira. Dan adalah Allah Ta'ala atas tiap-tiap sesuatu itu Allah Maha berkuasa. Jadi, Tuhan dia boleh buat apa saja. So, hari ni pun serupa lah. Hari ni pun serupa. Kita tengok adu jadi ini macam-macam. Kita tengok adu jadi di Palestin. Tak habis-habis. Tak larat tengok dah televisyen ni. Tak habis-habis. Tak duduk rumah orang Islam. Bukan rumah orang jahat pun. Rumah orang Islam, orang tua-tua, budak-budak duduk. Kena bom mati budak-budak. Angkat mayat putih-putih anggota. Di Iraq tak habis-habis sampai hari ni. Sampai orang Iraq sendiri, yang memerintah Iraq sendiri, bagi lampu hijau, bagi green light kepada tentera penceroboh untuk diserang Najaf, tempat yang dikuasai oleh Syiah, yang di dalam dia ada bumi, ada makam Sayyidina Ali. Soal Sunni ke soal Syiah ke soal apa, itu soal lain. Soalnya baik Sunnah baik Syiah mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau betul kata Syiah ni sesat sungguh, katalah Syiah ni sesat sungguh, pasal apa Saudi tak larang mereka pergi buat haji? Jawab mai, pasal apa Saudi tak larang mereka pergi buat haji kalau betul mereka sesat sungguh? Maknanya Saudi pun tak berani nak muktamad kata mereka ni sesat, tak berani. Cuma kata ada 2-3 benda hak mereka ada pegang ni tak apa nak elok. Lagu tu aja. Nak kata sesat, tak bagi pijak bumi Mekah buat haji, tak boleh kata. Sampai hari ni mereka pergi buat haji serupa je.
Betul-betulnya macam mana Allah saja yang mengetahui. Betul-betul macam mana Allah saja yang mengetahui. Tuan-tuan, bolehkah kita hari ni nak tunjuk satu orang kata dia sesat? Jangan. Kita nak tahu satu orang tu betul ke tak betul ke, dia Islam sungguh ke dia sesat ke, kita pun sebenar-benar tak tahu. Allah yang mengetahui. Cuma nampak mata kita dia tak betul, kita tak mau ikut dah. Betul-betul dia sesat ke tak? Wallahu a'lam. Allah yang mengetahui. Terlajak menghukum orang sesat. Kalau dia tak sesat, maka sesat balik ke diri kita. Bolehkah menghalalkan kapiak makan tak bismillah ni nak pergi serang Syiah yang ada di Najaf ni, suruh pergi serang? Halal ke darah mereka nak ditumpahkan oleh tangan-tangan kapiak yang langsung tak mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Tuan-tuan, tengok apa jadi. Inilah nasib orang Islam satu dunia lah ni. Ini nasib orang Islam satu dunia lah ni. Macam itulah nasib dia. Kita ambil pengajaran, ambil yang sibah. Allah Subhanahu wa ta'ala dia sebut wa kana Allahu ala kulli syai'in qadira. Dan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala atas tiap sesuatu Allah Maha berkuasa. Kita harap Allah Subhanahu wa ta'ala usaha jalan. Usaha jalan. Mengharapkan Allah Subhanahu wa ta'ala turunlah keajaiban dia membantu orang Islam yang menjadi mustad'afin di atas muka bumi Allah ini. Munajat kita kepada Allah kena tinggi. Doa kita kepada Allah jangan hanya khusus untuk kita dengan anak pinak keluarga kita sahaja, tapi umumkan doa kita kepada orang Islam seluruh dunia. Minta supaya orang Islam mana-mana tempat duduk pun Allah pelihara semua. Nabi kata man la yahtammu bi amril muslimin falaysa minhum. Nabi kata siapa yang tidak ambil berat kepada masalah yang menimpa orang Islam, maka dia bukan daripada kalangan orang Islam. Kita tak banyak, sikit kita kena ingat dalam hati kita, tak banyak, sikit dalam duduk dalam nikmat, duduk dalam mewah, duduk dalam aman, duduk dalam makmur ni, tak banyak, sikit kena ingat juga ada saudara yang mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi mereka duduk dalam keadaan yang Allah saja mengetahui macam mana dhaifnya keadaan mereka. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, satu aja yang kita ada, Allah Subhanahu wa ta'ala, minta tolong pada dia. Inilah intipati ayat yang kita baca malam ni, wallahu a'lam. Lepas ni kita tengok ya ayyuhan nabi qul li azwajik in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Lepas ni kita tengok Nabi bagi kata dua kepada isteri-isterinya. Pada masa ayat ni turun, Nabi ada 9 isteri. Nabi ada 9 isteri, 5 daripada suku Quraisy, 1 daripada Bani Nadir, 1 daripada suku Hilal, 1 daripada suku As'ad, 1 daripada Bani Mustalak. Nabi ada 9 isteri. Pada masa ayat yang kita nak baca ni, pada masa ayat ni turun, Nabi ada 9 isteri. Allah turunkan ayat ni, Nabi panggil isteri dia 99 orang duduk di depan, Nabi baca ayat ni. Nabi kata Allah turunkan satu ayat kepada aku, kamu semua dengar baik-baik. Nabi baca ayat ni, ya ayyuhan nabi qul li azwajik, wahai Nabi katakanlah kepada isteri-isteri kamu. Kata dekat mereka, in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Kalau sekiranya di kalangan hampa 9 orang ni memilih untuk hidup mewah di atas dunia, di kalangan hampa 9 orang ni kalau memilih nak kepada perhiasan di atas dunia, beritahu dekat aku. Nabi kata aku akan ceraikan hampa dengan cara yang terbaik. Nabi kata, maksud dia apa? Maksudnya Nabi nak bagi tahu dekat isteri dia, kalau sekiranya hampa duk fikir dunia, duk fikir nak kaya, duk fikir nak senang, duk fikir nak mewah, bukan isteri aku. Sebab isteri aku, dia kena fikir nak susah, dia kena fikir nak sabar, dia kena fikir macam-macam benda yang tak seronok punya benda, dia kena fikir. Kalau nak jadi bini aku, ini cara dia. Kalau hampa duk fikir nak seronok, nak mewah, nak senang, nak apa, bagi tahulah ni, aku akan ceraikan hampa dengan cerai yang baik. Nabi kata. Bila Nabi sebut saja ayat ni,
Isteri-isteri Nabi semua diam. Aisyah radhiyallahu anha, dia mula sekali pergi dekat Nabi. Dia mula sekali pergi dekat Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, apa benda ni? Dia kata. Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, apa benda ni? Nabi kata, Allah yang turunkan ayat ni. Aku baca saja. Nabi kata dekat Aisyah, khusus untuk Aisyah, Nabi kata, wahai Aisyah, jangan terburu-buru membuat pilihan. Sebab ini Allah bagi pilihan ni, bukan aku bagi. Jangan terburu-buru buat pilihan. Balik berunding dengan mak dan bapak kamu. Bapak dia Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Balik berunding dengan mak dan bapak kamu. Ambil pandangan mereka, baru buat keputusan. Pilihan yang Tuhan bagi tadi. Apa jawab Aisyah? Dia kata, ya Rasulullah, kalau ini hal dia, aku tak perlu mesyuarat lagi. Aku pilih kamu, aku pilih Allah dan Rasul. Kita boleh dapat bini ni tu. InsyaAllah lah. Dia kata kat dia, balik tadi, kata dia, lah ni hang pilih, hang mau mana? Hang mau miskin, hang duduk dengan aku. Kalau dia tak boleh belah, dia kata, malam ni buat dia angkat beg, balik rumah mak dia, jahanam kita. Isteri Nabi, Allah buat main ayat ni tuan-tuan. Jadi isteri Nabi pun tak senang. Jadi isteri Nabi pun tak senang. Kena kata dua, pilih mana satu mau. Bila Aisyah pilih macam tu, dia kata, aku kalau ini yang nak diberi pilih kepada aku pilih Allah dan Rasul. Habis, tak mau cakap lah. Isteri-isteri hal lain pun bincang sama-sama mereka. Akhirnya semua mai jumpa Nabi. Mereka kata, ya Rasulullah, kami pilih Allah dan Rasul. Itu dia. Itu yang kata nak jadi isteri Nabi SAW. Mudah-mudahan insyaAllah panjang umur, diberi kesempatan masa kita baca cerita tentang kisah isteri-isteri Nabi SAW. Wallahu a'lam. Yang baik daripada Allah, yang tak baik silap saya. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.